Hello guys, welcome back to channel AI Hafiz Sakin. Alright guys, so hari ni Hafiz nak buat konten house tour rumah saya. Rumah ni saya dah stay daripada bulan 11 lagi. Sekarang dah bulan 5, dah hampir 7 bulan dah saya duduk sini. So ya guys, sekarang ni saya nak reveal rumah ataupun house tour rumah saya. Nak tunjuk kat korang macam mana keadaan rumah saya. Kebiasaannya saya buat story ataupun saya buat live dekat sini, ataupun saya tunjuk ikan-ikan saya kan. So sekarang ni saya nak house tour kat korang semua rumah saya stay. By the way guys, rumah saya ni adalah rumah studio saja. So, tanpa buang masa, jom kita tengok apa yang ada kat rumah saya. Let's go. Guys, so untuk first Hafiz nak tunjuk bahagian pintu masuk. So pintu masuk kat sini saya tak boleh nak bising-bising sangat disebabkan rumah sebelah takut dengar suara. So area ni area privacy sikit, kawasan resident ni. Kalau korang tengok kat sini ada kawasan-kawasan kasut yang Hafiz susun collection Hafiz pakai. So Hafiz letak kat sini je. Sepatutnya Hafiz nak beli rak yang tinggi tu yang macam Ashraf Anwar letak tu kan, SVG tu kan, dia susun kasut. Sepatutnya Hafiz nak buat collection macam tu. So tak sempat masa, so Hafiz letak je macam ni dulu. Ni pun barang-barang yang ada kat rumah ni, Hafiz just letak je kasut-kasut Hafiz kat sini. So sini kalau orang boleh nampak, ni area iron board, tempat saya gosok-gosok baju setiap hari. Macam sini meja makan ni saya baru alih je, saya letak sini. Sepatutnya meja makan ni adalah meja yang saya buat meja PC saya. So saya beli meja PC dengan kerusi. So saya letak sinilah meja makan. Setakat nak makan saya seorang pun okey kot. Kalau siapa-siapa datang atau GGIT datang nak makan kat sini boleh. Kursi ada 4. Saya letak 2 sebab saya tak nak nampak besar sangat. Supaya ada ruang banyak sikit untuk saya bergerak ke sini. So macam ni lah kat sini. Rak kasut, pintu masuk. Sini ada kasut yang warna bagi, kasut bola ni tak pakai lagi. Dan kasut event, kasut kulit saya letak dalam ni balik. Ni ada sikit barang kereta. So sini iron board dan almari baju saya. Tempat sini biasa je. Almari, tempat saya basuh baju apa semua saya kasih dari sini. Dan saya akan on kipas lah sebab sini tak ada balcony. So bahagian sini dah settle. Saya dah tunjuk kat korang tadi. Penat lah shoot saya seorang ni. Dia macam tergagap-gagap macam tu. Ni gambar daripada fan saya. Saya letak sini. Saya tak tahu nak letak mana. Kalau saya letak sini, atas sangat tinggi tak nampak. So saya letak sini je gambar ni dengan tisu. Ada tisu kat situ. Inilah meja makan untuk 2 orang makan. Kalau nak contohlah adik-adik saya datang apa semua, ada lagi kursi 2. Untuk area ni luas lagi. Saya tak tahu nak set up macam mana. Mungkin ada next besok ataupun konten dekor, kata yang dekor rumah ni. Tapi saya tak rasalah macam nak dekor sangat sebab rumah ni saya ambil kontrak untuk setahun je. Saya tak ambil kontrak 2 tahun sebab saya ambil setahun sebab saya nak try dulu rumah ni okey ke tak untuk saya stay. Takkanlah kita nak duduk tempat yang sama kan. So tahun depan mungkin akan ada house tour lagi rumah lain. So saya nak tunjuk rumah sini dulu. So inilah tempat saya make up hari-hari. Tu dia. Weh. Lama tak buat konten seorang ni jadi macam ni sikit. Rasa macam nervous sikit. So guys, inilah tempat make up saya. Aduh, tempat make up pula dah. Aku kata tempat ni lah tempat saya. Pagi untuk saya siap-siap apa semua, hair dry rambut. So untuk perfume saya ada For Select Sexy Vanilla daripada Sugar Bomb dan Afnan PM9 9pm. Itulah perfume saya pakai. So ada lagi kat sini serum apa semua, moisturizer, saya punya ubat sakit tekak, komo, semua ubat-ubat. Area sinilah sikit je barang saya, tak banyak sangat. Laki ni basic macam tu je lah. Tak tahulah laki lain pun rasa lebih banyak daripada saya kan. So untuk bahagian ni pula, ni sebenarnya cermin ni duduk dekat meja depan tadi, tempat saya intro awal-awal tu. Tapi saya letak sini. Luar yang saya selalu pakai saya akan gantung kat sini lah. Walaupun baru basuh semua saya letak sini terus. So mesti akan ada yang komen mesti ni seluar yang dah pakai tapi gantung-gantung. Tak ada. Ini seluar saya basuh-basuh, saya jemur, terus saya gantung sini. Sebab almari saya beli itu kecil sangat. So tak muat. Ni pun tengok. Dah terbuka-buka dah ni. Almari saya banyak sangat dah barang. Rumah ni saya review biasa-biasa je geng. Untuk korang tengok ataupun saya simpan video rumah saya. Rumah pertama saya duduk seorang-seorang. Bahagian saya simpan saya punya gadget-gadget lah. Tapi semak sikit sebab saya tak care sangat bahagian ni. So atas tu ada beg daripada member saya hadiah. Tu satu lagi beg daripada Una, daripada mama dia bagi. Alright guys, untuk bahagian belakang tadi saya dah terangkan. House tour rumah saya ni biasa-biasa je geng. So sekarang ni saya berada dekat bahagian tengah pula. Sinki, peti ais, oven, sofa lah sikit. Sofa ni sebenarnya duduk di situ. Saya nak minimalistkan tempat tu. Saya pindah sofa ke sini. So alang-alang contoh kalau masak, contoh saya duduk masak kalau penat semua, saya boleh lihat sini. Saya penat sebenarnya review seorang-seorang ni.
lain kali saya kena ajak member datang review rumah saya ataupun suruh orang review untuk konten saya. Yang dapur saya sebenarnya ada dapur kat sini. Dapur ni disebabkan saya selalu hari-hari pakai apa semua, dapur yang elektrik yang pakai plug tu kan. So saya pergi repair. So malam ni saya tak boleh nak masak disebabkan dapur rosak. Saya pergi repair. Saya try buka sendiri tadi. Ni ada barang-barang saya nak DIY apa semua. Pun tak boleh, saya pergi hantar repair dapur tu. Itu dapur tu saya dapat dengan rumah ni. So rumah ni basically saya sewa fully furnished. Fully furnished termasuk dengan katil, termasuk sofa, peti ais, oven apa semua. Tapi yang tak ada rumah ni time saya sewa hari tu, mesin basuh. Mesin basuh ni saya beli sendiri. Simple je rumah saya. Kalau korang masuk rumah saya contoh siapa-siapa datang rumah saya, dia masuk je pintu, masuk je korang boleh nampak kawasan ni. Dan basuh baju, tempat relax kejap sebelum tunggu masakan siap apa semua. Ni ada satu cermin kat sini. Rumah ni sebenarnya konsep Airbnb. Owner rumah ni set up, lepas tu dia buat sewa. So alhamdulillah saya dapat rumah yang okey-okey dan minimalis. So saya dapatlah sekali sofa ni apa semua. Ni ada lansir kat sini. Tapi saya nak tukar warna hitam, lansir warna hitam. Nak tarik daripada situ sampai hujung tu. Kira kalau daripada sini, ini daripada situ, saya nak tarik sini, kira jadi satu bilik lah macam ni. Tapi saya rasa nak buat tu tak ada masa nak buat. InsyaAllah nantilah akan ada konten decoration rumah ni. Tapi tak, macam saya beritahu tadi, tak ada ke tak konten decoration sebab saya duduk sini setahun. Jadi rasa malas lah nak dekor rumah ni. Saya just nak duduk, janji tempat selesa, tempat saya kerja, tempat saya tidur, privacy tidak terganggu. Just okay untuk saya. Ni adalah saya tak tank Nemo saya. So, korang boleh tengok Nemo saya kat situ. Ada 2 ekor Nemo dan satu lagi ikan warna biru tu kita tahu ikan apa. Lupa dah nama, nanti korang komen kat bawah. So, untuk saya tak tem Nemo ni, dia agak leceh sikit. So, kalau korang boleh tengok kat belakang ni kan, dia ada filter apa semua. Yang ni jenuh saya nak explain satu-satu dia punya filter. So, korang siapa-siapa nak set up tem Nemo kat rumah, make sure korang kena ada termometer dia untuk sukat kemasinan air dengan dia punya ni. Korang kena ada skimmer air untuk buang air kotor. Dia akan sedut ni atas buih ni, lepas tu masuk dalam tank ni. Boleh tengok tadi first video saya ada letak montas sedikit yang saya bagi makan ikan dan saya buang skimmer ni. So macam itulah, basically korang ada satu aquarium. Tapi untuk aquarium salt water, korang tak boleh pakai aquarium macam fresh water. Aquarium salt water ni korang kena beli yang tebal sikit. Ni memang untuk khas untuk salt water lah. Saya beli ni pun dalam marketplace. Saya beli ni dalam harga 120 dia tolak kat saya tu. Kalau beli baru dalam 200 lebih macam tu. So saya dapat second itu murah lah. Sebab saya ni kalau duduk office apa semua, saya jenis suka tengok marketplace. Apa yang saya nak pakai, saya try cari yang second dulu. Kalau tak ada yang second, baru saya beli baru. Macam tu lah perangai saya. Baru jimat kan. Tapi ni pula saya ada set up satu tent 3 kaki. Ni tent 3 kaki tau. Sebelum ni saya beli tent 2 kaki. Tent 2 kaki tu saya bagi Una untuk dia letak ikan mas dia. Macam korang tengok konten sebelum ni, saya ada post konten yang saya beli ikan mas kat Una. Dulu saya buat konten beli ikan gapi. Tapi gapi tu dah mati sebab gapi ni lebih cerewet daripada ikan lain. So inilah aquarium tank gapi dulu yang saya bagi kat Una. Dia tak nak ada tank ni sebab dia kata kecil sangat, nak beli ikan lain pun susah. Saya pun bagi tank 2 kaki yang saya beli. Set up angelfish ni dulu. Ikan angelfish ni dalam tank 2 kaki. So sekarang ni saya dah beli tank 3 kaki. Ni pun saya dapat second juga, tank 3 kaki. Saya beli dengan abang bomber tu dekat Seremban tak silap saya. Saya pergi ambil dengan Neo saya. Tank 3 kaki yang crystal clean ni dengan stand dia 150. So walaupun kena ambil sendiri, saya rasa berbaloi. Sepatutnya saya nak dalam move saya tu. Saya ingat kan tank 3 kaki ni taklah besar sangat. Beza sikit je dengan 2 kaki kan. Rupa-rupanya time pergi ambil itu mat. Oi, susah mat nak masuk dalam kereta ni. So inilah tempat saya punya peliharaan aquascape. Aduh. So ni tank Nemo. Ni sepatutnya tank salt water. Lepas tu saya tak hidupkan dia punya engine, dia punya water pump. Air dah start keruh, saya kena tukar balik. Saya kena buang, kena clear balik. Tank aquarium 2 kaki hari tu saya bagi Una. So dalam tank tu dulu saya set up angelfish. Lawa saya set up sebab yang ni untuk tank 2 kaki hari tu saya beli kayu ni dengan pokok-pokok ni. So dia jadi tak lawa disebabkan saya tak set up sangat tank ni. Sebab tak tahu, lama-lama jadi malas nak set up tank besar-besar. Kalau tank macam ni pun saya tak set up sangat. Just tak coral, Nemo, settle. Maybe ada video nanti next saya akan tunjuk kat korang semua yang saya set up tent ni. Kalau korang nak tengok video saya set up tent aquarium, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang komen kat bawah, baru saya buat video. So untuk bahagian sini pula, bahagian sini adalah sikit-sikit yang saya pergi claw machine hari tu, yang saya pergi buat review. Ada Captain America, ada GTR yang Una belikan,
Tu. Sini ada GTR yang boleh buka pintu apa semua. Sini ada heli yang saya pernah buat konten, ajak iaitu jadi pilot helikopter dulu. Ni ada heli kat sini dengan remote apa semua. So ni untuk tingkat first. Tingkat second adalah astronaut. Ni daripada fan saya dan ini yang saya beli hari tu. 3 astronaut dan 1 bulan ni. Bulan ni ada lampu geng. Tapi lampu saya dah tak sure. Dah tak ada bateri ni. Saya lupa tutup hari tu, dah habis bateri. Dan ni ada ini trofi yang kata achievement kedua saya lah selepas saya dapat talent terbaik Team B dulu. Dan ni trofi kategori talent paling disiplin. Alhamdulillah saya dapat. Time tu saya dah tengah fight dengan Alpha M ni. Alpha M ni selalu datang awal. Time tu Alpha M ni Adam. Tiba-tiba dalam event AI team tu saya dapat trofi kategori talent paling disiplin. Alhamdulillah lah, walaupun orang kata susah sebenarnya nak latih diri, nak bangun pagi apa semua. Tapi Alhamdulillah dapat satu trofi disiplin. InsyaAllah tahun ni maybe ada 2-3 lagi trofi yang saya perlu kejar. Bahagian ni ada gambar daripada fans saya, daripada show ni, gambar saya dengan Una yang kantor dekat rumah Gading Plaza dulu. Ada fast charger kat sini, ada drone saya, ada inhaler relax satu kat sini. Basically rumah saya simple je geng, betul-betul minimalis biasa je. Ni tripod lama saya ni saya letak sini. Aduh. Laptop ni saya akan connection HDMI. So monitor ni saya pakai daripada TV Samsung 32 inci untuk memudahkan saya tengok drama-drama ataupun tengok diri sendiri dekat YouTube. Tadi sebelum saya nak shoot konten ni, konten house tour rumah saya sebenarnya nak kemas rumah. Tapi tiba-tiba apa kata aku buat konten house tour rumah, sebab saya tak tunjuk lagi rumah ni kat korang semua. Sebab itulah terjadinya konten ni. So kat sini korang boleh nampak view daripada atas. So view tu. So kat sini ada gitar yang kita dapat daripada hadiah daripada AI Team, tanda tangan AI Team semua kat sini. Tapi gitar ni partner saya sekarang tak ada tanda tangan, Una. Tapi okeylah, nantilah saya minta tanda tangan lain. So gitar saya tak kat sini. Dalam contohlah cuti-cuti pagi-pagi, saya akan buka ni, saya akan duduk main gitar. Orang kata buat syok sini, ya duduk main gitar, duduk sepak situ, duduk main gitar sambil buka-buka lagu kat PC apa semua. So guys, untuk bahagian tandas saya akan tunjuk kat korang semua. Ni adalah tandas saya. So tandas ni adalah sikit bagi-bagi span basuh akuarium, batu-batu dalam akuarium saya buang. Biasa je tandas. Okey lah. Situ ada sabun-sabun, saya punya shampoo, sabun apa semua. Dan heater. Macam ni dah tandas. Tandas saya tak review, tapi kalau nak tengok saya review je lah. Alright guys, so konten ni tak panjang sangat dan tak proper sangat cara saya house tour rumah saya ni. Just nak santai-santai je video kali ni. Kalau korang suka konten house tour ni, korang boleh komen kat bawah konten apa lagi saya boleh buat dekat rumah ni. Contohnya korang nak tengok saya decoration rumah ni apa semua, saya boleh buat. InsyaAllah kalau korang semua support, saya akan buat decoration. Tapi decoration tak banyak lah. Mungkin saya akan set up balik kedudukan akuarium saya akan set up balik PC saya macam mana, saya akan upgrade PC ke apa semua. Itu insyaAllah saya akan buat kalau saya ada masa dekat rumah. Sebab sekarang ni tengah cuti, iaitu tengah cuti semua. Jadinya konten house tour kali ni sebabkan saya nak kemas rumah tadi. Tiba-tiba saya fikir aku tak review lagi rumah ni. So sebab itulah jadi konten kali ni. Tapi konten ni simple sangat. So guys, itu saja daripada saya. Terima kasih stay daripada awal video sampai ujung video. Kita jumpa di next konten. InsyaAllah akan banyak lagi konten untuk bulan ni. Akan banyak lagi konten bersama Una. So guys, terima kasih support saya dengan Una. Kita jumpa di next konten. Bye. Assalamualaikum.